masalah gigi kerana bimbang akan bayi dalam kandungan. Bagaimanapun, menurut beliau, ibu mengandung juga boleh mengambil ubat untuk mengurangkan kesakitan tetapi dengan pengesahan daripada doktor. Sebenarnya untuk menahan sakit gigi tidak disarankan sebenarnya untuk ambil ubat, sebab gigi ni dia macam bila dia sakit, kita kena tengok apakah penyebab sakit gigi tu kan. Kalau kita makan ubat tu dia bersifat sementara, dia boleh menahan sakit tu sahaja. Ubat yang paling selamat adalah yang kita tahu paracetamol lah, biasanya kita panggil Panadol. Ubat tu tapi perlu diambil dengan kenalah dos yang betul, jangan berlebihan. Tapi dinasihatkan juga untuk ambil ubat tu berdasarkan selepas diperiksa, selepas mendapat pemeriksaan daripada doktor gigi lah. Beliau berkata ibu mengandung dinasihatkan untuk tidak mengambil ubat tahan sakit secara individu tanpa nasihat daripada doktor. Amat membahayalah kalau kita sendiri yang ambil ubat tu tanpa pengesahan daripada doktor yang berdaftar lah. Untuk setiap orang, tahap ketahanan dia pada ubat tu tak sama. Jadi dia tak ada ubat yang kita kata yang selamat lah sepanjang kehamilan ni, sebab kita kena tengok, kita nak jaga kesihatan dua kan, kesihatan ibu dan juga kesihatan anak. Dia kalau di awal kehamilan, pengambilan ubat-ubat ni memang sangat membahayalah sebab pembentukan janin belum stabil dan juga risiko keguguran pun agak tinggi kan. Dr. Rabiha juga menasihatkan untuk para ibu yang merancang untuk hamil, mereka perlu mendapatkan pemeriksaan pergigian bagi mengelakkan sebarang masalah semasa kehamilan. Sebabnya tempoh kehamilan tu panjang, 9 bulan kan, dan kita nak pastikan janin dalam perut ibu dan juga kesihatan ibu tu sendiri berada dalam keadaan baik. Satu, pemeriksaan pergigian jika merancang untuk hamil, dan pemeriksaan pergigian di awal kehamilan supaya jika ada rawatan yang perlu dilakukan, mungkin rawatan tu boleh dilakukan semasa trimester kedua. Jadi perancangan boleh dibuat daripada awal, temujanji boleh dibuat daripada awal, jadi senang untuk kita mengatur jadual ibu mengandung. Rawatan kesihatan ibu mengandung adalah langkah penting untuk memastikan kesihatan ibu dan bayi sentiasa terjaga. Pemeriksaan berkala, pemakanan seimbang dan nasihat pakar perubatan memainkan peranan utama dalam kehamilan yang sihat. Niknu Zakia Abdullah, iMedical TV.